letak logo atas sarung ni namanya seat screen. Katanya famous di kalangan orang-orang yang buat baju lah. Tapi untuk seat screen atas sarung ni, sebab Kydex ni material dia adalah plastik, dia bukanlah pakai rubber dye ataupun plastisol ke apa kan. Dia panggil PP ink. Saya tak mahir sangat lah pasal seat screen ni. Punya chemical, dia punya solvent dia, solution dia. Dan seat screen ni kita kena buat. Kita kena buat block, kita kena pasang mesh, kita kena expose, kita kena nanti concern je lah macam mana buat seat screen. Itu je, buat video lepas tu suruh answer. Kita nak letak ink, tapi ink tu kita tak tahu kat mana. PP ink ni daripada tahun lepas lagi kita tak pernah tukar. Setahun lah kita cantik, aku pun tak pakai glove. Sekejap. Bukan tak tukar warna, maksudnya kita tak restock benda ni. Sebab benda ni sebulan sekali pun belum tentu. Mencari squeegee, suruh Nabil jauh-jauh datang sini. Mana squeegee ni ha? Ni namanya squeegee. Ha? But not today. Not today. Siapa-siapa? Sambung. Siapa-siapa? Siapa-siapa? Kau bawa packing.